Kata ayah hari ni kita solat duha dekat rumah dulu kan. Macam mana tu? Nama Fatia. Nah, ni anak Afif Fahim. Yang ni Akmal Sofia, Aina Akila dan Alia Noha. Okey. Semua LC. Sebab education dia lah. Sebab dia ada ajar semayang, solat dan membaca. Oh, saya suka pasal sebab teacher-teacher dia semua macam dia caring lah. Dia macam ambil tahu macam dia apa kelemahan dia, teacher akan bagi tahu dekat parents. Lepas tu apa dia buat hari ni semua akan teacher bagi tahu. Rasa LC ni bagus untuk didik anak pasal agama lah. Saya memang appreciate benda-benda tu, benda agama kan. Macam kita pun nak didik dia sepenuhnya dekat rumah ni pun kadang payah kan, kita bekerja memang. Jadi dekat LC ni bagus dia sebab daripada kecil tu diterapkan macam dia ada macam anak ni kan. Dia kata ayah hari ni kita solat duha dekat rumah dulu kan. Itu baguslah pagi-pagi tu kan. Jadi lepas tu dia makan pun sama kawan-kawan dia baca doa dulu kan. Kadang dekat rumah tu dia bawa ke rumah kan. Dia akan baca doa dulu kan. So nilai-nilai macam tu lah bagus kan. Like and subscribe. Little Callis.